Log masuk sistem MyKKP dengan mengisi ID pengguna dan kata laluan. Klik butang log masuk. Pengguna akan dibawa ke laman menu utama sistem MyKKP. Pengguna hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya satu tempat kerja yang aktif di dalam sistem MyKKP. Klik pada sub-menu pengaktifan tempat kerja di bawah menu profil tempat kerja pada navigasi bar untuk melihat senarai tempat kerja aktif. Klik pada butang aktif untuk tempat kerja yang berstatus PATK tahap 1. Klik pada menu utama. Pilih sistem IICMS. Paparan laman utama sistem IICMS dipaparkan. Klik pada butang aktif untuk tempat kerja yang berstatus PATK tahap 2. Klik pada menu utama. Pilih sistem IICMS. Sekiranya pengguna cuba mengakses sistem IICMS menggunakan akaun PATK tahap 2, sistem akan memaparkan mesej makluman seperti berikut.